Khabar kawan-kawan? Tak kenal saya ke? Saya yang selalu bersama kawan-kawan dalam rancangan ini. Apa? Kenapa saya berpakaian begini? Saya menggayakan pakaian orang asli. Apa? Tidak nampak asli? Memanglah, sebab saya cuma berlakon je. Sebenarnya kawan-kawan, pakaian melambangkan identiti bangsa. Negara kita mempunyai penduduk yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Tetapi kita dapat hidup di negara yang aman dan makmur. Hasil daripada perpaduan dan keamanan inilah kita dapat menuntut ilmu dan bekerja untuk kemajuan negara. Saya ada satu cerita menarik tentang kejayaan dan kesungguhan rakyat di negara kita. Nak tahu ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Adik. Ya kakak, bisa tolong kakak? Adik tahu tak rumah Cikgu Bahar? Rumah Cikgu Bahar? Rumah guru besar? Dia guru besar di sekolah rendah kat sini. Cikgu Bahar? Rumah papan tu rumah Cikgu Bahar. Oh, yang itu. Terima kasih, adik. Sama. Kakak baru pertama kali datang ke sini? Adik nama siapa? Nama saya Mia. Mia anak hijau. Oh, Mia. Terima kasih ya, Mia. Sama-sama. Selamat datang ke rumah kami. Minum airnya. Kalau si Mia ni tak suka ke sekolah, tidak mengapa. Saya mau dia belajar anyam tikar seperti saya. Ini tikar ni, boleh juga dia bantu tolong tambahkan pendapatan keluarga kita. Biarkan dia sekolah. Kalau dia berjaya dalam pelajaran dia, kita juga senang nanti. Dia perempuan, tak perlu belajar tinggi-tinggi. Lainlah kalau dia laki-laki. Engkau tak boleh cakap begitu. Sekarang, lelaki, perempuan sama aja.
Sama-sama mau maju, mau berjaya. Mia, Kakak dari mana? dari sekolah tadi. Jadi kakak lah guru baru di sini. Minta maaf kerana saya panggil kakak. Kakak ni cikgu. Cikgu Rohani. Mia, tadi cikgu nampak kamu kelihatan sedih dan susah hati. Kenapa, kamu ada masalah ke? Boleh cikgu tolong? Tak mengapalah. Kamu fikir dulu. Tapi kalau kamu rasa kamu perlukan teman untuk berkongsi masalah, jangan malu. Datang jumpa cikgu. Cikgu bersedia mendengar masalah kamu. Cikgu balik dulu ya. Mia, awak tunggu siapa? Saya ada hal nak cakap cikgu. Awak dah fikir masak-masak? Macam ni lah. Apa kata awak ikut saya balik ke rumah, saya masak dan kita makan tengah hari sama-sama. Lepas tu bolehlah kita berbual panjang. Boleh ke cikgu? Tak macamkan cikgu. Tidak. Tetapi awak kena balik ke rumah awak dulu. Minta izin dengan ibu awak. Macam mana? Tak boleh cikgu. Kalau saya pulang ke rumah, saya tak boleh ke rumah cikgu. Saya mesti tolong ibu bapa saya menganyam. Kalau macam tu, kita berbual sambil berjalan. Boleh? Saya rasa boleh. Jangan malu-malu. Ceritakanlah. Cikgu, saya mempunyai cita-cita dan azam yang sangat tinggi.
Tapi saya tidak pasti sama ada boleh mencapainya atau tidak. Kenapa pula tidak? Ibu saya tidak setuju dan saya sendiri selalu tidak dapat hadir ke sekolah kerana membantu ibu saya. Saya tidak mahu keluarga saya hidup susah seperti sekarang. Saya mahu menolong ayah saya. Saya mahu mengubah hidup keluarga saya. Bagus, Mia. Bukan semua kanak-kanak mempunyai cita-cita yang tinggi dan azam yang kuat seperti awak. Saya minta maaf cikgu kalau saya menyusahkan cikgu. Saya tahu cikgu baru bertugas di sini. Baiklah. Cikgu dah pun tahu apa masalah awak. Sekarang ni awak pulang dulu ke rumah. Dan besok cikgu akan jumpa dengan awak, bagi tahu dengan awak macam mana cikgu boleh membantu awak. Terima kasih cikgu. Mia, rasalah keripik yang ibu cikgu buat. Sedap keripik ni cikgu. Baiklah Mia, semalaman cikgu fikirkan tentang masalah kamu. Beginilah, cikgu sanggup mengadakan kelas tambahan untuk kamu di rumah cikgu selepas waktu sekolah. Kalau ada apa-apa mata pelajaran yang kamu tak faham, bolehlah bertanya dengan cikgu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh. Kamu mesti buktikan kepada ibu bapa kamu yang kamu ni benar-benar mahu membantu dan mengubah nasib hidup keluarga kamu. Dan cikgu mahu kamu pastikan yang kamu akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti. Saya berjanji cikgu, saya benar-benar mengharap sokongan dan bimbingan cikgu. Minumlah. Mia, esok cuti pekan pertama dah bermula. Kamu tidak ada rancangan untuk ke mana-mana? Tak ada cikgu. Biasanya saya menolong ibu berniaga di pekan. Kenapa cikgu tanya? Sebenarnya,
Cikgu nak ajak kamu ikut cikgu ke rumah ibu cikgu di Kuala Lumpur. Kamu mau ikut? Ke Kuala Lumpur? Seronoknya. Tapi saya tak pasti sama ada ayah benarkan atau tidak. Lagipun kenapa? ayah saya tentu tidak mampu membayar duit tambang. Oh, yang itu kamu jangan bimbang. Cikgu yang akan tangguh semuanya. Sebab cikgu yang ajak kamu. Begini Mia, biar cikgu yang minta kebenaran daripada ayah kamu ya. Cantiknya Kuala Lumpur ya cikgu? Ada banyak tempat-tempat menarik yang akan cikgu bawa dan tunjukkan kepada kamu. Yang paling penting sekali, cikgu akan bawa kamu ke satu tempat yang istimewa. Ke mana cikgu? Inilah dia memorial Tengku Abdul Rahman Putra, bapa kemerdekaan rakyat Malaysia. Di sinilah tersimpannya segala sejarah tentang Tengku, Perdana Menteri pertama Malaysia. Cikgu, saya tak sangka begitu sekali kejayaan telah dicapai oleh rakyat Malaysia di peringkat dunia. Telah banyak yang saya pelajari pada hari ini. Benar tu Mia. Rakyat negara kita dah mula mencipta nama di pelbagai bidang. Tak kiralah bangsa ke ataupun budaya. Jadi tanggungjawab kita lah sebagai rakyat Malaysia untuk mengharumkan dan mengekalkan kemakmuran negara. Sekarang semangat saya begitu tinggi dan berkobar-kobar untuk berjaya. Saya rasakan cikgu, saya ingin jadi seorang doktor. Saya ingin belajar bersungguh-sungguh hingga ke universiti dan kemudiannya membuka sebuah klinik di kampung saya. Wah, bagus tu cita-cita kamu tu Mia. Cikgu doakan kamu berjaya. Tapi kamu jangan lupa sempalinya kita nanti. Kamu akan menghadapi peperiksaan UPSR. Cikgu harap kamu akan berusaha dengan gigih ya. Saya ingat cikgu. Semoga kamu dapat tentukan masa depan yang bagaimana yang kamu mahu. Apabila kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, barulah mudah untuk kamu berusaha menjadikan ia satu kenyataan. Hai, saya baru saja dapat keputusan peperiksaan. Apa? Saya dapat berapa? Tak payahlah saya beritahu. Ini rahsia saya seorang. Yang penting, saya lulus. Tidaklah cemerlang. Saya ni bukannya tak pandai, cuma kurang rajin. Saya akan berusaha lebih gigih daripada Mia. Sekarang, apa kata kita semak dulu pengajaran-pengajaran yang telah kita perolehi dari kisah tadi. Ya, saya baru teringat. Saya pun belum pernah pergi ke Arkid Negara. Patutlah keputusan saya kurang cemerlang. Rajin berusaha itu tangga kejayaan. Azam dan cita-cita, jika diiringi dengan kerajinan dan kesungguhan, akan menghasilkan kejayaan. Berkawanlah dengan orang yang dapat memberi dorongan dan bimbingan kepada kita dalam mencapai kejayaan. Sikap rajin yang diamalkan akan memberi kebaikan dan kejayaan pada diri kita.
Ambil iktibar dan pengajaran daripada mereka yang telah berjaya, bukan hanya mengkaguminya sahaja. Begitulah pengajaran yang patut kita kutip untuk dijadikan iktibar. Hanya orang yang rajin saja dapat membuktikan azam dan cita-cita akan menjadi kenyataan. Baiklah, sekarang kita uji pula kefahaman kita dengan menjawab soalan-soalan berikut. Saya sebenarnya sedang mengulang kaji pelajaran. Maklumlah, peperiksaan sudah hampir tiba. Kalau boleh, saya mahu keputusan saya lebih baik daripada yang sudah-sudah. Kawan-kawan lihatlah dulu beberapa panduan yang telah saya sediakan untuk kita semua. Mari kita lihat apa tindakan salah yang telah dilakukan oleh Miah dan apakah tindakan yang sepatutnya dia lakukan. Kawan-kawan, kita tidak boleh mendengar perbualan orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sebaiknya, Miah meminta izin untuk berbincang dengan ibu dan bapanya. Jangan bersedih dan berputus asa jika kemahuan dan cita-cita kita tidak difahami oleh orang lain. Sebaliknya, jadikan itu sebagai cabaran untuk kita lebih berusaha mengejar apa yang kita impikan. Sifat malu perlu kena pada tempatnya. Untuk belajar, kita tidak boleh malu bertanya. Bila kita tidak malu bertanya, kita akan mendapat banyak ilmu dan pengalaman. Begitulah panduannya. Miah dah banyak membantu kita belajar hari ini. Terima kasih, Miah. Semoga kawan-kawan sentiasa mengingatinya dan mencontohi sikap kerajinan dan kegigihannya. Jumpa lagi. Ini adalah Perdana Menteri negara kita yang pertama dari tahun 1957 sehingga 1970. Beliau digelar Bapa Kemerdekaan kerana beliaulah yang berusaha mendapatkan kemerdekaan negara kita daripada Kerajaan British dahulu. Hasil usaha gigih beliau, kita semua kini dapat hidup dalam negara yang bebas, merdeka, malah semakin membangun dan berjaya. Beliau adalah seniman agung negara. Beliau merupakan seniman yang serba boleh, berlakon, menyanyi, bermain muzik, melawak dan juga mengarah filem. Usaha gigihnya dalam bidang seni dan hiburan tanah air telah menjulang namanya di persada seni. Sehingga kini, lagu-lagu dan filem-filem lakonannya masih menjadi tontonan dan minat generasi kini.